Gore, artistic and fun. Masterpiece. Joko Anwar is back. Filem terbaru Joko Anwar, Ghost in the Cell. Filem ni mengisahkan sekumpulan panduan dalam penjara yang tiba-tiba kena kacau dengan entiti misteri yang bunuh orang ikut dosa masing-masing. Dalam keadaan huru-hara, diorang terpaksa berubah jadi baik untuk survive sambil lawan hantu, sesama sendiri dan sistem penjara yang dah korup. Dalam filem terbaru Joko Anwar ni, Ghost in the Cell, dari segi vibe gelap, psikologi tension sampai ke social mentary yang selalu dia selit halus, tapi kali ni dia push lagi jauh ke arah sci-fi horror yang lebih bereksperimental. Sci-fi tu tak terlalu sci-fi tapi dia bersifat entiti yang tidak kelihatan dengan campur aduk komedi, satire yang aku rasa unik. Macam kita tonton Kung Fu Hustle. Dari segi cerita, ramai kata plot dia agak heavy dan kadang-kadang confusing sikit sebab main dengan konsep identiti, teknologi dan roh tu. Tapi itu yang buat dia rasa lain daripada horror komedi yang lain. And dia pandai tarik audience punya ketakutan. Sama ada takut dengan politik, takut dengan setan. Antara dua tu. Belum lagi dia main dengan makeup trypophobia untuk tarik orang takut dengan kegelian dan kengerian yang ada. Ghost in the Shell ni lebih kurang macam evolusi dari karya dia yang sebelum ni, Pengabdi Setan, tapi versi lebih moden. Pelakon-pelakon dia memang best, line up dia memang best. Ada Abimana, ada Bron Palare, ada ramai lagi lah dekat dalam filem ni. Sebutan utama adalah bagaimana Joko Anwar direct filem ni. So dia pandai create rasa tak selesa, iri tanpa bergantung pada jump scare murahan. Macam Pengabdi Setan, Siksa Kubur, Pintu Terlarang, Modus Anomali. Dan aku rasa ini komedi yang lain beza dia daripada Janji Joni. Tapi keseluruhannya kalau korang suka cerita Pengabdi Setan, Siksa Kubur, Pintu Terlarang, Kala, korang boleh tonton filem ni. Gore dalam filem ni memang gore, babe. Kau tengok dia punya cara untuk bunuh orang tu memang gore tapi artistik. Dia ada maksud yang tertentu untuk disampaikan kepada audience. Untuk aku, dia tak menggunakan keganasan sebagai satu menu utama dalam filem ni. Sebab tak ada pun shot yang nampak director tu kena heavy, pembunuhan yang heavy. So, yang dah biasa tonton filem Joko Anwar confirm akan kaitkan filem Ghost in the Shell dengan Joko Anwar Cinematic Universe ataupun signature Joko Anwar sendiri yang di mana dia suka memasukkan logo-logo atau lambang Easter egg daripada filem dia yang lain ke dalam filem-filem baru dia untuk kita berbincang, berinterpretasi dan menghuraikan apa yang sebenarnya berlaku. Contohnya macam Hero Saseh kat dalam filem Pengabdi Setan, Kala, Pintu Terlarang. So dekat dalam ni pun ada menunjukkan Hero Saseh punya logo. Yang paling best filem Ghost in the Shell ni adalah filem yang straightforward. Dia fun. Banyak action sequence juga. Aku bagi 9/10 untuk filem Ghost in the Shell.